Khairuddin ini di sini kita nak tanyalah untuk atur cara yang akan berlangsung. Difahamkan 27 September 8 hingga 5 petang. Jadi kita nak tahu antara susun atur yang telah pun dikelolakan di peringkat negeri Kedah. Baik, insyaAllah kita atur cara program yang terbuka akan berbalik pada nanti insyaAllah yang mana akan berlangsung pada 2 bulan September bermula jam 8.30 pagi hingga 5 petang, yang mana acaranya kita mulakan dengan majlis pendaftaran perasmian yang mana akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Wira Mahathir bin Khalid yang akan merasmikan program pada hari itu. Dan kita susuli dengan beberapa acara pembentangan kertas kerja yang berkaitan dengan kenaan dengan Hala 7 Malaysia Madani dan juga di antaranya adat ikhtilaf di dalam Islam itu sendiri. Dan juga Datuk Wira juga akan terlibat dalam menyampaikan beberapa pembentangan berkenaan dengan peranan agamawan dalam perpaduan dan juga pembangunan negara Madani, insya-Allah. Okey. Baik. Antara yang nama-nama yang akan memberikan pembentangan itu, Datuk? Baik. Di antaranya ialah kita menjemput Sahib Bersama Ustaz Muhammad bin Musa, iaitu Mudir Pengurusi Yayasan Fas Bali yang menjadi tuan rumah pada hari itu, dan kita juga menjemput Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Cawangan Kedah Saudara Muhammad Ahmaduddin bin Mudarbani, dan kita juga menjemput Al-Fadhil Profesor Dr. Muhammad Nasri bin Hussein daripada UNISYAM Kedah, dan termasuk juga Datuk Wira kita yang akan terlibat sekali insya-Allah. Dan akhirnya kita akan tutup dengan tausiah madani yang akan disampaikan oleh beberapa